Jadi sebenarnya kalaulah TV, saluran TV digunakan contohnya 50% untuk apa? Untuk rancangan keagamaan, maka itu sangat memberi kesan coverage TV juga untuk apa? Kita kata dapat menjelajah semua masyarakat, lingkaran masyarakat. Sebab TV ada budak tengok apa semua. Masukkanlah rancangan-rancangan TV yang daripada filem tadi masukkan ke dalam TV. Filem yang kita dah buat tadi masukkan dalam rancangan TV. Alhamdulillah ini TV banyak dah yang okey-okey, walaupun ada TV secara khususnya TV dakwah pada dia. Contohnya Al-Hijrah tu kan. Di Indonesia ada sebenarnya TV Manajemen Kolbu. Ni Agim TV lah. Di dalam TV itu tentang Quran, baca Quran, tentang rancangan agama, di semuanya 24 jam lah. Semuanya rancangan yang berkaitan dengan agama. Baca Quran, baca apa lagi? Maknanya zikir-zikir. Jadi maksudnya TV berperanan sebab dia dah setting jadualnya. Kalau macam video tadi kita kena setting sendiri. Kalau TV dia dah setting, cuma pengurus TV ni kena ada panel syariah compliant. TV itu kena ada panel syariah supaya dia dapat lulus ke tidak dalam aspek penyiaran dalam bentuk Islamik tadi rancangan Islam tadi. Sebab apa? Dia yang menengok, mendengarnya adalah, menontonnya adalah pelbagai lapisan masyarakat. Jadi kalau TV kita gunakan saluran tadi, insya-Allah membantu